Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi manok panso: 8 biji bawang merah dihiris, 5 ulas bawang putih dihiris, 2 inci halia dihiris nipis, 2 inci tepus dihiris nipis, segenggam daun bungkang, 1 hingga 2 sudu kecil garam secukup rasa. Campurkan ke semua bahan, kemudian masuk ke dalam buluh, bakar seperti membakar lemang. Ayam panso, hidangan tradisional Sarawak yang penuh dengan aroma dan rasa warisan. Ayam yang telah dipotong digaul bersama bawang merah, bawang putih, halia, tepus, daun bungkang dan garam menghasilkan gabungan rasa yang harum dan menyelerakan. Secara tradisinya, ayam panso dimasak di dalam buluh, membolehkan aroma daun dan rempah meresap ke dalam ayam. Namun kali ini, kita sediakan versi kukus yang lebih mudah tetapi tetap mengekalkan rasa tradisional yang istimewa. Semua bahan digaul sebati bersama ayam, dimasuk ke dalam buluh sebelum dibakar sehingga masak dan empuk. Bila telah masak, aroma rempah dan herba terus membangkitkan selera. Jauh sebelum adanya periuk dan dapur moden, masyarakat Dayak di Sarawak sudah menggunakan apa yang disediakan oleh alam. Buluh yang tumbuh subur dijadikan sebagai bekas untuk memasak. Ayam yang digaul bersama bawang, halia, serai dan herba aromatik dimasukkan ke dalam buluh. Kemudian, buluh itu diletakkan di atas bara api dan dimasak perlahan-lahan. Apabila masak, aroma ayam dan herba yang keluar dari buluh begitu menyelerakan. Dagingnya pula menjadi lembut dan penuh dengan rasa. Daripada cara memasak yang sederhana ini, lahirlah satu hidangan yang sangat istimewa, ayam panso. Hari ini, ayam panso bukan sekadar makanan tradisional. Ia adalah sebahagian daripada sejarah, budaya dan warisan Sarawak yang masih terus dinikmati hingga ke hari ini. Satu hidangan yang membuktikan bahawa daripada alam, lahirlah rasa yang luar biasa.